Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Hari ni kita buat kek marble yang rasa premium, sukatan cawan, mudah senang untuk korang nak buat sempena hari raya ni atau potluck anak korang. Jimat pun jimat, confirm nanti gagal. So, siap-siap korang boleh niaga pula. Sejom. Jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen dan tekan loceng bagi tak ketinggalan saya punya video. Kalau korang tekan loceng tu, kalau setiap video saya keluar, dia akan keluar kat korang punya telefon. Jadi tak ketinggalan lah saya punya video. Faham? Sejom guys. Mula-mula kita cairkan butter. Nak sedap pakai butter yang mahal. Tak nak yang mahal, korang boleh beli butter cup pun, tu pun dah memadai dan sedap. So kita cairkan butter dengan api yang perlahan, letak tepi. Bila dah cair, sejukkan dan kita nak blend. Kita nak mixkan bahan-bahan tepung. Masukkan gula custard 1 cawan. Nak kurang manis boleh sukat dekat sini. Korang boleh letak 1/2 cawan untuk kurang manis kek korang. Okey. Masukkan grade A atau B telur 4 biji. Kalau korang pakai grade A, letak 3 biji saja. Kalau ni saya pakai grade B, saya akan masuk 4 biji. Okey. So mixkan gula, telur dan kita akan pakai overload. Overload ni berfungsi untuk melembutkan korang punya kek dan menggebukan. Melembutkan ketahanan lama dia agak panjang lah berbanding kalau korang tak letak. Masukkan vanila 1 sudu makan. So overload ni murah, tapi ada orang cakap dia tak suka bau overload. Okey, boleh je skip, tak ada masalah. Dalam video ni korang boleh skip pada overload. Cuma saya bagi tahu korang, kalau tak pakai overload dia akan jadi apa? Dia akan jadi dia tidak gebu dia tidak ketahanan lebih lama. Macam itulah, atau lembut dia. So kek yang korang beli dekat kedai kek semua pakai overload. Kalau korang nak overload yang sedap, korang belilah overload premium atau overload special overload kot. Macam itulah. Korang mixkan sampai dia jadi putih gebu macam ni. Selagi tak gebu, selagi tu korang mix telah sampai gebu. Itu pantang larang yang paling penting korang buat. Okey, mix benda ni sampai gebu, barulah korang boleh buat step yang berikutnya. Boleh masuklah tepung, boleh masuklah butter yang kurang cairkan tu. Macam itulah. Pastikan kembang dah tak ada kumpulan gula. Korang boleh tengok beza dia. Okey, antara masa korang mix dan lepas korang mix. Inilah paling penting masa korang buat kek. Sebab itulah kadang kek korang tu bantat. Okey, masukkan butter yang korang dah cairkan tadi. Pastikan butter korang tu dah sejuk. Okey, jangan masuk panas-panas bantat. Nanti tepung korang masak terus dalam ni. Sebab itulah kena cairkan awal-awal butter tu dan sejukkan. Cairkan, kita nak cairkan saja, bukan masak. Sebab tu kena tunggu dia cair kat situ. Jangan tinggalkan butter masa korang nak cairkan. Okey, sudah, semua dah masuk. Kita masukkan tepung gandum. Ni saya pakai tepung gandum kek yang tak perlu serbuk penaik. Kalau korang pakai tepung gandum, kena letak serbuk penaik, bikarbonat dan baking soda. Tu dua-dua tu korang masukkan 1 sudu kecil, 1 sudu teh macam tu. Okey. So masukkan susu cair 1/4 cawan. Nak masukkan susu cair masa korang basuh butter tu pun boleh. Butter tu masuk sikit demi sikit, korang mixkan tau. Jangan masukkan semua. So dah siap semua. Itu cukup korang ratakan saja, tak perlu kembang. Sebab yang kembang kita first tadi yang saya suruh kembangkan tu. Yang lain tu cukup serata dan sebati sahaja. Okey, so ni ikut korang nak letak warna berapa layer yang korang nak, berapa rajin korang nak. Kek marble letaklah warna. Kalau malas, paling-paling pun letaklah 1 warna ke 2 warna. Boleh sahaja. Lagi nampak cantik dan kemas. Sebab baru belajar kan, letaklah 2 ke 1 warna. Macam itulah. And then next, korang bolehlah buat macam-macam warna. Untuk baru-baru nak pegang kek ni, nak buat kek ni, korang letaklah 2 warna ke 1 warna dulu. Okey, faham? Jelas? Okey, so ni kita letak saja. Ni saya tak pakai lorikkan apa ke, saya letak saja untuk senang dan mudah. Okey, kalau dalam video ni tengok budak bising macam tu, minta maaflah anak saya. Dia memang suka buat kacau bila saya buat video.
Okay, so korang buatlah macam ni. Tak payah lorek, korang just letak sahaja dulu. Okay, so saya letak saya tinggalkan sedikit warna-warna yang saya buat ni, sebab nanti kita nak buat hiasan kat atas tu nampak cantik sedikit, tak ada nampak kosong je. Okay, so saya akan bagi tips juga, bila kita bakar tak perlu panaskan oven dulu. Nak masuk kek ni terus kita buka api oven korang. Okay, tak perlu panaskan oven korang. So saya ratakan dengan warna biasa kat atas tu, baru saya letak pokodot-pokodot macam tu lah. Kalau korang nak lorekkan pakai lidi boleh je, tapi saya lebih suka biarkanlah macam tu. Tompok-tompok macam tu. Ikutlah korang punya cita rasa mata korang, macam mana nak diubahkan korang punya kek. So ni saya buat yang paling simple sangat-sangat. Rajin, buatlah macam-macam warna. Okay, so tips yang korang nak tahu, bila kat atas tu tak nak bagi dia hitam, gerseng, cantik, warna dia stay lagi, warna dia elok lagi, korang bakar dalam suhu 150 darjah Celsius selama 45 minit ke 50 minit, ikut pada suhu oven korang dan ikut pada kek korang. Takut dah masak dalam 40 minit tu, 45 minit tu dah masak, bolehlah keluarkan. Kalau 45 minit tak masak, tambahkanlah, genapkanlah 50 minit lagi. Genapkan 50 minit lah, 45 minit lagi 5 minit lagi untuk 50 minit. Macam ni korang cocoklah lidi tengah tu. Kalau tak ada melekat kering ke apa ke, barulah korang keluarkan. So tu saya dah keluarkan, ni dah sejuk. Masa panas-panas tu korang terbalikkan, keluarlah daripada loyang ni. Ni dah sejuk, saya baru nak keluarkan. Sebab saya pergi rumah terbuka, saya terlupa nak keluarkan kek ni. Jangan buat macam terbalikkan macam ni, nanti dia akan crack, koyak macam ni, nampak tak? Sebab dia dah sejuk. Masa panas-panas tu korang terbalikkan dia. Keluarkanlah dia daripada loyang. So ni loyang saya pakai 6x6. Kalau korang nak cantik, korang pakai 5x5. Dia agak tinggi dan nampak stable sikit. Nampak stable dan gebu. So ni 6x6. Jadi dia lepis, dia tak tinggi. Kalau korang nak nampak dia tinggi dan gebu, korang buat loyang 5x5. So ni saya potong, dah sejuk. Ni saya tinggalkan semalaman. Kalau korang tinggalkan kek marble ni semalaman, lagi gebu, lagi dia punya kek tu moist, lagi moist. Tak perlu masuk peti ais. Tak perlu masuk peti ais, untuk ketahanan dia 3 hari macam tu lah. Tak perlu masuk peti ais. Lagi gebu, lagi sedap, dan dia takkan rasa kering bakar tu. Korang nak rasa, nak cubalah buat untuk potluck anak korang. Dan bahan-bahan dia simple sangat-sangat. So korang kena cuba. Okay. Selamat mencuba. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Mak Zaidan batin dari saya.